cincin diraja, berhias permata, hadiah ratu, warisan puteri, salam sejahtera, pembuka kata, bicara buku, mohon diperi, salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Saya, Jordan Alves Anak Impin, pelajar SMK Saratok dari tingkatan 4A. Kod sekolah saya ialah YEE 2201. Saya pasti kawan-kawan semua mempunyai minat yang tersendiri seperti saya. Saya gemar membaca buku pada waktu lapang. Selain menambahkan ilmu pengetahuan, membaca juga membolehkan saya memanfaatkan waktu lapang dengan berfaedah. Saya sangat meminati novel yang bertemakan kisah penyiasatan. Pada saya, pemilihan kata dalam novel berkaitan kisah penyiasatan amat menarik dan menjadikan saya tidak sabar-sabar untuk meneruskan pembacaan. Jadi, pada hari ini saya ingin mengulas sebuah novel berkaitan penyiasatan yang telah saya baca berjudul Sherlock Holmes Penyiasatan Benang Berdarah karya Sir Arthur Conan Doyle. Novel yang mengandungi 205 halaman muka surat ini diterbitkan oleh penerbit X. Novel ini mengisahkan seorang doktor yang bernama Dr. Watson yang baru selesai menamatkan pengajiannya di University of London. Dr. Watson mencari rumah sewa yang berkos rendah setelah dia berhenti berkhidmat menjadi seorang pembantu pakar bedah. Dr. Watson kebetulan terjumpa Tuan Sherlock Holmes yang kebetulan ingin menyewa rumah. Mereka memutuskan untuk menyewa rumah bersama-sama. Setelah beberapa minggu tinggal bersama Tuan Sherlock Holmes, Dr. Watson lebih berminat untuk mengenali Tuan Sherlock Holmes dengan lebih mendalam. Pada suatu hari, mereka telah berbual tentang misteri pembunuhan pada masa dahulu. Tuan Sherlock Holmes menceritakan kepada Dr. Watson tentang misteri pembunuhan menggunakan benang. Malangnya, punca kejadian tersebut masih menjadi misteri. Kisah pembunuhan tersebut tiada penyelesaian oleh pihak berkuasa pada masa itu. Dr. Watson sangat kagum apabila mendapati segala fakta yang disampaikan oleh Tuan Sherlock Holmes sangat tepat dan teliti. Sherlock Holmes dan Dr. Watson telah mencuba untuk merungkai misteri tersebut. Mereka mengembara ke selatan London untuk menyiasat kisah pembunuhan yang dianggap suatu misteri. Melalui penyiasatan mereka, mayat lelaki itu ditemui di sebuah rumah yang ditinggalkan tidak berpenghuni. Mereka dikejutkan dengan tulisan pada dinding berdekatan mayat itu dijumpai. Tulisan berdarah yang penuh misteri. Mereka menyiasat punca semua misteri ini berlaku. Akhirnya, mereka berjaya menyelesaikan misteri yang diambil mudah oleh pihak polis. Walaupun mereka menyiasat misteri tersebut tanpa bantuan polis, mereka tetap berjaya menyelesaikan misteri tersebut. Kawan-kawan semua, banyak nilai yang terkandung dalam novel ini dapat kita contohi dan amalkan dalam kehidupan seharian. Sebagai contohnya, nilai keberanian yang ditunjukkan melalui watak Dr. Watson dan Tuan Sherlock Holmes. Keberanian mereka menyebabkan mereka berjaya merungkai misteri tersebut. Selain itu, pengarang juga menyelitkan nilai kegigihan dalam menyelesaikan masalah. Kawan-kawan semua, pengajaran yang saya peroleh daripada novel ini ialah kita hendaklah berfikir dengan teliti sebelum bertindak. Hal ini dapat digambarkan apabila Dr. Watson dan Tuan Sherlock Holmes merancang strategi untuk menyiasat dan merungkai misteri pembunuhan tersebut. Selain itu, kita hendaklah bekerjasama untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Kita juga hendaklah saling memahami antara satu sama lain dalam persahabatan. Hal ini sesuai dijadikan panduan kepada saya sebagai seorang pelajar. Saya berasa sangat berpuas hati membaca buku ini kerana saya seorang yang sangat meminati novel bertemakan penyiasatan. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik serta unik untuk dibaca. Oleh itu, saya menyarankan agar kawan-kawan semua membaca buku ini. Cincin Mutiara, Indah Terselah.
Gandingan emas, sinarnya cerlang. Gemar membaca di bangku sekolah. Minda cerdas, masa depan gemilang. Sekian, terima kasih.